Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita mulakan sesi kita pada bulan ini dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat kepada ayat yang ke-60 hingga ayat yang ke-81 ataupun 82 daripada surah Al-Kahfi. Setelah kita melihat kepada dua kisah yang besar daripada surah Al-Kahfi, iaitu kisah pemuda Al-Kahfi, bagaimana pengurusan iman dan agama, iaitu ada dua formula yang dibekalkan. Paling kurang kita akan sentiasa membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, baca, memahami, itu cara melindungi agama di akhir zaman. Dan yang keduanya, kita bersabar berada dalam ekosistem mereka yang sentiasa menyembah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita memilih kepada suhbah, ya, sahabat yang betul, dan bercakap tentang suhbah ini, ia ada kaitan juga bukan sekadar bercakap secara offline, tetapi zaman teknologi sekarang ini, bagaimana media sosial, ya, bagaimana sumber yang kita dengar, yang kita baca, itu juga adalah suhbah, ya, yang kita bersahabat. Malah kadang-kadang kita bercakap dengan Facebook ataupun TikTok itu mungkin lebih banyak lagi daripada bercakap dengan kawan. Maka peranan algoritma yang ada itu memberi kesan kepada keberagamaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercerita tentang kisah pemuda yang ada dua kebun, pengurusan harta, wealth management, bagaimana ia perlu diuruskan dengan ada mindset bagaimana segala apa yang Allah berikan itu dia menjadi legacy. Wal baqiyatus salihat, sama ada anak ataupun harta yang Allah beri itu, mindsetnya macam mana kita nak transfer cepat-cepat ia sampai ke akaun akhirat, ya, ke akaun akhirat. Jadi sama ada kita nak buat saving itu niatnya mestilah membawa cepat sampai ke akhirat. Kerana kalau saving itu hanyalah untuk personal komitmen ataupun sekadar untuk kita mengira nombor, maka perkara itu belum sampai ke akhirat dan dia akan menjadi liability, bukan menjadi aset yang sebenarnya kepada kita. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada kisah yang ketiga, ya, daripada ayat 60 ini. InsyaAllah nanti kita akan baca bersama Al-Fadhil Ustaz Husaini. Namun kita mulakan dahulu dengan perbincangan apakah topik yang ketiga, kisah Nabi Musa pada ayat 60, iaitu pengurusan ilmu, ya, pengurusan ilmu, tentang information knowledge management, bagaimana ia perlu diuruskan dengan cara yang betul agar kita tidak mudah tertipu, ya, dengan pelbagai kerancuan ataupun kesilapan dalam bab ilmu ini sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Pada ayat yang ke-60 ini kita mulakan. Bagi tuan-tuan yang ada buku oren ini, kita boleh buka pada muka surat yang ke 100 ataupun yang ke-207, ya, 207, iaitu kisah Nabi Musa mencari orang soleh yang lebih pintar daripadanya. Apakah kisahnya? Latar kepada ayat ini apabila Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, siapakah orang yang berilmu? Siapakah orang yang berilmu? Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa sebagai seorang cikgu, maka beliau menyatakan bahawa dialah yang paling pakar, paling berilmu dalam bab Taurat, ya. Itu jawapannya kepada Bani Israel. Maka bila dijawab secara literal begitu, maka Allah menegur kepada Nabi Musa bahawa ada lagi hamba yang lebih berilmu. Maka
Kesan daripada itu, Nabi Musa menyatakan kepada pembantunya li Fatah, ya, ini merujuk kepada Yusha' bin Nun. Kalau kita tengok sejarah, Yusha' bin Nun ini mengikut Nabi Musa, dan Nabi Musa ini sebenarnya yang memimpin Bani Israel, ya, bila dah lepas daripada Mesir itu berlega di padang gurun, ya, mereka tak dapat masuk Palestin, mereka masih lagi dididik oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah tak memberi kemenangan. Allah tak beri kemenangan, dan kemenangan itu berlaku ketika zaman Yusha' bin Nun. Fatah pemuda yang menemankan PA kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi nak menceritakan apa? Cikgunya ini mendidik sampai lebih kurang 40 tahun di padang tersebut, tak berjaya lagi. Ya, kerana apa? Kerana menukar mindset generasi ini bukan mudah, tuan-tuan. Ya, makan masa sehingga Nabi Musa wafat, dan kemudian Yusha' bin Nun yang dapat membina generasi seterusnya hasil didikan cikgunya itu tadi, dan berjaya masuk ke Palestin. Pelajaran ringkasnya apa? Maksudnya untuk menukar mindset worldview ini, dia memerlukan masa. Dia bukan overnight, bukan 1 malam 2 malam, tapi memerlukan satu perjuangan. Baik. Jadi kata Nabi Musa dalam ayat 60 ini, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuma. Aku ini tidak akan berhenti sampai aku bertemu dengan pertemuan Bahrain, 2 laut, ya, ataupun aku akan terus melalui Hukuba. Ya, Hukuba ini maksudnya ialah bertahun-tahun perjalanan untuk mencari seorang guru yang dimaklumkan lebih berilmu. Jadi apakah pelajaran ayat 60 ini sebenarnya? Iaitu apa, tuan-tuan? Bahawa Nabi Musa ini apabila sudah pakar Taurat, lebih kurang pakar Quran lah kalau zaman ini, masih lagi merendah diri walaupun followernya itu ramai, ya, lebih kurang 600,000 kalau ikut Hamka melewati daripada Mesir pergi ke Palestin itu, yang tak berjaya lagi masuk Palestin itu. Tetapi walaupun banyak pengaruh dan tugas sebagai Rasul, tapi masih lagi merendah diri. Dan itu adalah mindset di akhir zaman ini apabila kita ada ilmu dan kita masih lagi merendah diri mencari ilmu. Seperti tuan-tuan, ya, duduk sekejap, hari ini setengah jam, 1 jam ini adalah cara untuk menyelamatkan fitnah keilmuan pada akhir zaman. Apabila seseorang itu mula sombong sahaja, tidak mahu belajar, maka dia akan tertinggal, dan itulah yang berlaku pada Fir'aun. Fir'aun itu dia meyakini kepada kebenaran sebenarnya, meyakini kebenaran, tetapi kerana ada sombong dan juga kezaliman, 2 penyakit, tuan-tuan, ya. Sombong dan sakit ini, walau orang itu sudah yakin pada kebenaran, dia akan mula untuk dia gagal dalam kehidupan. Pada ayat yang ke-61 Allah nyatakan falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ya. Ayat yang ke-61. Jadi saya baca secara literal je. Nanti bila sampai Ustaz ni, nanti tuan-tuan akan baca, keluarkan suara tuan-tuan lah, ya. Sekarang ni kita faham dulu. Nanti bila kita baca nanti dengan lagu, dengan tajwid yang betul, nanti insya-Allah moga-moga kita hadir dengan kefahaman. Pada ayat 61 ini, apabila mereka sampai kepada pertemuan 2 laut tersebut, bainihima, ya, nasiya hutahuma. Cuba tuan-tuan perhatikan pada perkataan nasiya hutahuma. Apa maksudnya? Dua-dua di kalangan mereka itu, Nabi Musa dan juga Yusha' bin Nun, pembantunya itu, terlupa kepada apa? Ikan mereka. Ini kebawa ikan, bekalan makanan dalam perjalanan itu, dan ini yang dilalui. Ya, sebelum kita pergi pada ayat 61 ini, ayat 60 tadi bercakap tentang hukuba, tuan-tuan, ya. Sebenarnya lagi seseorang itu melewati jalan yang panjang untuk belajar ilmu, dia punya effectiveness, keberkesanannya itu akan makin meningkat. Ya. Itu satu lagi perjalanan, ya. Dia maksudnya kalau daripada rumah ke surau, itu dah jauh lah tu berbanding dengan duduk kat rumah dia. Kan, kalau duduk dengar dekat online contohnya. Tapi daripada sini ke surau, dengan sini kena pergi ke Kuala Lumpur, ataupun yang pergi conference sampai pergi ke London, ataupun sampai ke mana saja, jarak itu memberi kesan yang tersendiri dalam perjalanan ilmu. Itu satu perkara, ya, yang boleh kita ambil perhatian betapa pentingnya hukuba. Hukuba itu maksudnya sanggup melewati jarak dan jangka masa yang panjang. Bila mereka sampai pertemuan 2 laut tersebut, apa yang berlaku ialah Nabi Musa, ya, terlupa, ya, Nabi Musa dan juga Yusha' bin Nun. Sebenarnya yang diassignkan ikan tersebut adalah Yusha' bin Nun. Tetapi Allah memberitahu dalam peristiwa ini, perkataannya nasiya.
Nabi Musa dan juga Yusha' bin Nun itu yang terlupa. Apa poin dia? Poinnya ialah walaupun subordinate, walaupun staff ataupun orang bawah itu yang membuat kesilapan, orang atas kena bertanggungjawab. Orang atas kena bertanggungjawab kerana apa? Kerana mungkin Nabi Musa dia tak follow up, ya, dia tak follow through, tapi tiba-tiba saja pada ayat 62 nanti kita akan tengok Nabi Musa kata saya dah letih, maka dia minta ikan. Dalam project management, dalam kehidupan kita kadang-kadang mungkin minta selepas sebulan, tetapi setiap hari, setiap minggu follow through dan follow up itu memberi kesan kepada leadership, di mana tanggungjawab lupa ini bukan hanya diserahkan kepada Yusha' bin Nun, tetapi juga diberikan tanggungjawab itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ya, apakah yang berlaku? Ikan itu dia pergi ke dalam bahr, iaitu kepada laut itu dengan cara yang pelik, ya. Saraba itu dalam bentuk yang bebas seperti fata morgana, tiba-tiba sahaja masuk ke dalam laut tersebut. Baik. Apa signifikan perkara ini? Disambung pada ayat yang ke-62, ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Pada ayat yang ke-22, apabila mereka sampai jawaza, ya, bila mereka sampai kepada pertemuan itu, Nabi Musa berkata kepada li fatah, ayat tersebut, ya, atina ghada'ana, bawakan makanan kita, laqad laqina min safarina hadha nasaba, ya, sesungguhnya kita dalam perjalanan ini sudah berasa penat, ya, kita telah merasa letih, nasaba. Jadi pelajaran daripada ayat 62 ini ialah, boleh tak kita ini dalam hidup, seorang isteri, seorang ibu kata pada suaminya, saya ni penat, kan? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Ya, perbincangan ulama sampai tahap begitu sekali. Maksudnya apa? Adakah bila kita mengadu penat itu maksudnya negatif ataupun ini tak redha? Bukan. Dibenarkan secara emosi ataupun fizikal mengaku penat, tetapi jangan kita mengadu komplain kepada Allah bahawa saya dah penat hidup. Itu lain tuan-tuan, ya. Penat kerana manusiawi okey, tapi bukan penat kerana letih dengan Tuhan. Dua perkara yang berbeza. Jadi apa yang berlaku di sini ialah Nabi Musa menyatakan dia penat dan datangkanlah makanan tersebut. Maka pada ayat 63, qala ara'aita id awaina, pemuda tersebut menyatakan apa? Kamu ada tak lihat kepada batu sahrah? Fa inni nasitul hut, aku ini lupa, dan tidaklah aku lupa kecuali syaitan yang melupakan aku daripada mengingatinya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, ikan itu masuk ke dalam laut tersebut dalam cara yang pelik. Ini adalah ayat yang ke-63, ya, bagaimana hakikat tentang apa tuan-tuan? Ya, saya baca laju sikit daripada ayat 61, 60, 61, 62, 63 pasal nak capture tentang peristiwa itu. Mereka jalan tu bukan pendek, ya, jalan panjang bertemu dengan dua laut, ya. Clue yang diberi Allah bagaimana nak mencari pemuda tersebut, tapi mereka tak perasan. Jadi ikan itu keluar dalam keadaan yang pelik dan Nabi Musa minta makanan. Tiba-tiba Nabi ataupun Yusha' bin Nun menyatakan bahawa, kamu ingat tak yang tadi tu kita dekat batu tersebut, aku lupa nak beritahu ikan dah hilang. Lebih kurang gitulah. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau katakan seorang ayah ke mak ke nak pergi travel, dia minta anak dia bawakan makanan letak kat dalam trunk, kat dalam boot, kan? Dah siap masak dah, pasal tak nak berhenti dekat R&R disebabkan apa? Nanti jam. Ya, nanti jam nanti, jadi kita dah siap makanan. Kalau tak ada makanan, tak sempat nak beli queue ke, kita dah ada makanan dalam trunk. Sampai ke dalam R&R, apa yang berlaku ialah anak tu cakap bahawa saya lupalah abah. Kan? Ayah dah lapar dah ni. Kan? Ayah dah lapar dan mak pun dah lapar. Tolong bawa makanan, saya lupa. Rasa-rasanya apa respon tuan-tuan pada waktu itu? Makan anak tersebut, kan, ya. Kecuali tuan-tuan lah, tuan-tuan orang yang bersabar, kan. Tapi kalau ayah yang tak bersabar, ya, yang tak mengikut kepada kisah Nabi Musa ini, Nabi Musa dalam hal ini dia kata apa pada ayat 64, qala dzalika ma kunna nabgha, ya, yang demikian itu yang kita cari. Maksudnya dia tak marah kepada Yusha' bin Nun, malah dia kata itulah benda yang kita cari. Maksudnya apa?
Nabi Musa ini still fokus kepada misi dia mencari ilmu. Dia bukan fokus kepada tidbits tentang isu makanan, walaupun memang dia lapar. Dia lapar. Okey, baik. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya pada ayat 60, 61, 62, 63 ini? Nabi Musa berjalan cari ilmu, siap makanan, harapnya semua lancar, tetapi ada konflik, ada gap yang berlaku. Jadi ini sebenarnya ayat tentang conflict management. Bagaimana apabila dalam hidup kita ada expectation begitu, tetapi kita dapat begini, maka kita ada konflik. Macam mana kita nak handle konflik? Adakah stay on the course, fokus kepada apa yang kita nak capai, ataupun kita hanya marah kepada benda yang kecil, titik bengit yang sebenarnya tidak membawa kepada misi tersebut. Dan cuba bayangkan kalau Nabi Musa marah kepada Yusha bin Nun, apa jadi? Dia marah pada Yusha bin Nun dan kemudian dia hempas dia punya, kalau ada telefon, hempas telefon ke, hempaslah apa yang patut, ya, dan dia patah balik pergi ke padang pasir tempat Bani Israel duduk. Maksudnya surah ini mungkin akan berhenti sampai ayat 63 sahaja. Tak adalah peristiwa Nabi Musa patah balik dan bertemu dengan cikgunya, dan kita akan belajar 3 peristiwa penting sebentar lagi. Jadi daripada ayat ini kita dapat sesuatu tentang bagaimana menguruskan konflik. Satu, bila A berkonflik dengan B, Nabi Musa berkonflik dengan Yusha bin Nun, musuhnya adalah pihak ketiga, namanya apa? Syaitan. Kita belajar daripada surah Yusuf pada tahun yang lepas, antara Nabi Yusuf dan abang-abangnya. Pada ayat 100 surah Yusuf, Nabi Yusuf menyatakan baini wa baina ikhwati, ya, baini wa ikhwati, ya, antara aku dan abang-abangku, ya, kerana ada syaitan yang cuba untuk mengganggu seseorang ketika nak membuat kebaikan. Itu clue, tuan-tuan, ya. Kalau kita mula bergaduh sahaja dengan seseorang, ya, suami isteri bergaduh ataupun partner bergaduh, sebenarnya itu adalah satu ujian. Lulus, kita akan dapat satu lagi next level of success, ya. Tetapi kalau kita gagal, maka dalam peristiwa ini kerana Nabi Musa berjaya, mereka patah balik pada ayat 64, fartadda ala atharihima qasasa, mereka menjejak balik, patah balik kepada tempat tersebut. Fawajada abdan min ibadina, mereka bertemu dengan hamba-Ku yang diberikan rahmat pada ayat 65, daripada sisi kami dan kami ajarkan daripada kami ilmu, ayat 65, ya. Jadi di sini idea tentang kalau kita bertemu saja konflik dalam hidup, tuan-tuannya, konflik itu bukannya random. Konflik itu Allah sedang uji, satu, dan konflik itu ada pihak ketiga yang akan mengganggu. Jangan sampai kita gagal untuk dapat next level of success. Tapi kena diuruskan dengan cara yang baiklah. Kita kena stay fokus kepada misi apa yang perlu dicapai. Baik. Jadi pada ayat 65 ini Allah nyatakan fawajada 'abdan min ibadina, maka mereka bertemu dengan hamba di kalangan hamba-hamba-Ku. Hamba di kalangan hamba-hamba-Ku. Tak dinyatakan nama, tak dinamakan nabi, tapi dinamakan sebagai hamba, ya, hamba. Dan antara keyword dalam ayat 65 ini perkataannya hamba yang kami berikan rahmah dan kami ajarkan ilmu. Yang keluar dulu perkataan apa, tuan-tuan? Rahmah ke ilmu dalam ayat 65? Rahmah ke ilmu? Rahmah dahulu. Maksudnya apa? Rahmah mendahului ilmu. Dalam kita nak mendapat ilmu dalam hidup kita ini, ia sebenarnya bukan kerana kita yang mencari ilmu, itu usaha kita, tetapi itu adalah anugerah rahmat daripada Allah SWT, ya. Kerana dalam surah ini, daripada kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga, kisah keempat, kita akan bertemu rahmat, 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 rahmat. Dan itulah juga doa pada ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah, yang dibaca oleh pemuda Al-Kahfi. Maksudnya, untuk selamat di akhir zaman ini, kita mesti minta rahmat, kesian Allah kepada kita, baru kita dapat jaga iman. Dengan rahmat Allah, kita dapat uruskan harta kita. Dengan rahmat Allah, kita dapat uruskan ilmu kita. Dengan rahmat Allah, kalau dalam kisah Zulkarnain, nanti kita akan bertemu, ya, preview sikit, iaitu apa? Hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Ya, nak menunjukkan apa? Kuasa, ilmu ataupun apa sahaja bantuan
Dan alhamdulillah kita dapat rahmat Allah, kita dapat duduk hari ini untuk belajar, dan rahmat Allah jugalah kita akan sama-sama membaca surah Al-Kahfi bersama Al-Fadil Ustaz Husaini. Terus saja Ustaz ya. Terus saja. Okey. Jadi kita nak baca daripada mana? Tuan-tuan, mari sama-sama kita baca daripada ayat 60. Kita baca sampai apa yang telah kita bincangkan, iaitu apa? Ayat 65 bersama Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah puan-puan dan rahmati Allah, pertamanya minta maaf kerana agak lambat sikit. Biasalah, jauh. Jadi insya-Allah kita nak membaca daripada ayat yang ke-60 sehingga ayat yang ke-65 daripada suratul Kahfi. Muka surat 300, insya-Allah saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat yang ke-60 hingga 65 ya. Bahagian pertama, bagaimana perjalanan Nabi Musa itu penuh dengan keazaman ya. Azamnya itu sehingga dinyatakan awal tadi perkataannya apa? Uquba. Uquba itu maksudnya aku akan terus saja berjalan selagi tak jumpa cikgu ini. Ya, betapa merendah diri satu, tetapi yang keduanya juga ialah keazaman. Kerana bercakap tentang ilmu ini, kalau tidak diazamkan tuan-tuan, maka kita akan ada banyak distraction yang menyebabkan kita tidak mampu untuk belajar. Baik. Jadi pada ayat yang ke-65 ini kita ambil perkataan hamba satu, rahmat dua, dan yang ketiganya ilmu. Nak menunjukkan apa? Bahawa seorang itu amat mulia di sisi Allah kerana dia memilih menjadi seorang hamba,
Dan hamba itu dia diberikan rahmat, kasihan daripada Allah, maka dengan rahmat itulah seseorang itu dapat ilmu. Jadi kalau terbalik, katakan ada orang yang kata saya ni belajar ilmu, ataupun seorang itu dia ada buat degree, master, ya, ataupun PhD, adakah dia dapat ilmu? Ya, dia dapat ilmu, tapi tak semestinya ilmu itu ada rahmat dan ada menjadi hamba, ya. Dia tak semestinya mendapat rahmat dan menjadi hamba. Maksudnya apa? Ada ilmu yang menyebabkan orang itu jauh daripada rahmat Allah, ada ilmu yang menyebabkan dia makin sombong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah highlightkan ibadina ataupun abdan, rahmat dan juga ilmu, kerana ini formula nak selamat, bukan terbalik. Bukan terbalik, ya. Dan ini perkara yang disampaikan pada ayat 65. Kata Nabi Musa, ya, kepada gurunya ini, yang dalam tafsir dikaitkan dengan Nabi Khidir, ayat 66 sehingga ayat yang ke-69. Kita baca dahulu bagaimana dialog itu sebagai satu panduan kepada kita bagaimana menjaga keilmuan di akhir zaman. Ayat 66 hingga ayat 69. Silakan. Baik, kita baca sama-sama. Kali ini saya baca, kemudian tuan-puan, ibu ayah semua ikut baca. Boleh ya? Boleh ke ya? InsyaAllah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Surah Al-Nazim ayat 66 hingga 69. Kata Nabi Musa, ya, qala lahu Musa, bercakap kepada cikgunya ini, ya, hal attabi'uka, ya, boleh tak aku ikut kamu untuk kamu ajarkan kepada apa yang telah diberikan rusyda. Ya, kita nak beri perhatian pada perkataan apa? Perkataan rusyda pada ayat 66 ini, yang kita sudah pun baca pada ayat nombor 10, iaitu apa? Doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di sini rusyda. Ya. Ini bukan sekadar minta ajar ilmu biasa ataupun mengajar kepada hidayah biasa, tetapi rusyda. Rusyda ni lebih tinggi daripada hidayah. Ya, ada ilmu, ada hidayah, ada rusyda. Rusyd. Baik. Apa bezanya? Bezanya ilmu kita belajar, kita dengar daripada majlis ilmu, kita dengar. Ada orang yang bila dengar majlis ilmu, dia dapat idea, dia dapat pencerahan, dia dapat peringatan, dia dapat hidayah. Itu nama hidayah. Ada orang dia dengar sekadar mental exercise. Itu ilmu.
Tapi bila dia sampai kepada hidayah, dia akan mencerahkan kepada kehidupannya, tetapi tak buat lagi. Tak buat lagi. Contohnya kalau katakan daripada Bertam tadi sampai ke sini, kalau katakan saya tak biasa, maka orang kat sana cakap pergi ke kanan, pergi ke kiri, masuk highway, lepas tu ke kiri, dia cakap saja, itu namanya hidayah. Tetapi bila sampai kepada tahap rusydah, ini maksudnya adalah practical guidance, ya, hidayah yang praktikal, yang matang istilahnya, sehingga kenapa tak perlu pun pakai Waze, dah tahu dah, keluar saja daripada highway tersebut ke kiri kanan apa sebagainya, terus sampai ke sini. Itu namanya rusydah, ya. Jadi inilah yang diminta oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir, tolong ajarkan rusydah. Tapi sebelum itu beliau mengatakan apa? Hal attabi'uk, iaitu boleh tak aku ikut? Nak menunjukkan betapa beradabnya Nabi Musa. Selepas jauh perjalanan, masih lagi dia tak rasa entitled. Itu satu perkara yang penting di akhir zaman, tuan-tuan, di mana seseorang itu rasa macam saya bayar yuran, saya entitled, awak kena ajar saya, awak kena datang kepada rumah saya contohnya, ya. Kita boleh jemput, ya, tetapi jangan rasa entitled apabila belajar ilmu, kerana bila entitled bukan kerana hubungan dengan orang tersebut, tetapi status dengan ilmu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ini sendiri. Maka kata cikgunya pada ayat 68, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ya, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersamaku untuk sabar. Awal-awal lagi cikgu ni dah cakap dah, dia punya screen test dia, iaitu apa? Kamu tidak mampu bersabar dengan aku. Cikgu ni garang sikit, tuan-tuan, ya. Kita kena ingat bahawa cikgu ini level apa? Cikgu ilmu ke, cikgu hidayah ke, cikgu rusydah. Jadi cara dia berbeza sikit, ya, berbeza. Kalau cikgu sekolah rendah dia cakap, ya, awal-awal Ustaz Zani kan, anak pergi ke sekolah, dia kata, ya, masuk je register, cikgu cakap awak takkan mampu, encik tak, anak encik ni takkan mampu sabar dengan saya, rasanya kita cabut je lah kan daripada sekolah, ya. Jadi itu bukan cara pendidikan untuk anak sekolah rendah, untuk ini bukan biasa-biasa. Ini tahap rusydah, ilmu tahap tinggi, ya. Maka kata Nabi Musa ataupun Nabi Khidir kata, kamu tidak akan mampu bersabar dengan aku. Dia sambung lagi, bagaimana kamu sabar? Ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, macam mana kamu nak sabar atas perkara yang kamu tidak ada khabar secara menyeluruh, kamu tidak ada ilmu secara sistem, maka macam mana kamu boleh bersabar? Itu dia punya konsepnya. Jadi Nabi Musa dia nak belajar, maka terus saja direspon, dia kata apa? Satajiduni, insya-Allah aku akan jadi orang yang sabar dan aku tidak akan derhaka kepada perintahmu. Jadi maksudnya sudah ada agreement memainkan peranan antara guru dan murid yang kita belajar di sini. Dan kalau cikgu tu kata kamu tak mampu untuk sabar, tapi anak murid kata sabar, okey, agree. Dan nanti kita tengok sampai satu masa bila Nabi Musa fail syarat tersebut, maka ada hak untuk cikgu untuk pendang. Lebih kurang itulah, ya, istilahnya, iaitu mengeluarkan pelajar tersebut daripada environment untuk belajar rusydah ini, ya. Ada hak cikgu tersebut. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa pelajar ini tidak konsisten ataupun tidak kompeten untuk masuk dalam training khas yang diset oleh cikgu tersebut. Mungkin orang lain mampu, tapi bagi pelajar ini tidak mampu. Jadi kata Nabi Khidir disambung pada ayat yang ke-70. Disambung lagi syaratnya. Kita baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Husaini. Baik, ayat yang ke-70 saja, Zai. Ya. Baik, kita tengok ayat yang ke-70 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Surah Al-Azim ayat yang ke-70 disambung oleh Nabi Khidir. Dia kata apa? Jika kamu ikut aku, syaratnya apa? Fala tas'alni an syai'.
kamu jangan tanya aku atas sesuatu walaupun sikit, hatta uhdithalaka minhu dhikra, sampailah aku cerita tentang apakah pelajaran debriefing, ya, daripada kisah ataupun perkara yang akan berlaku. Jadi ini syaratlah kalau ada orang masuk training, tuan-tuan kan. Trainer kata ikut saja modul, jangan banyak cakap, banyak tanya, kat ujung nanti baru saya cerita. Maka ini syarat yang dikenakan oleh cikgu bernama Khidir tersebut. Syaratnya jangan tanya. Jangan tanya. Bukan tak boleh tanya, bukan tak boleh tahu, tapi jangan tanya sampai diberitahu. Itu syarat yang dikenakan oleh cikgu. Apa pelajarannya, tuan-tuan? Ada masa perkara tersebut di tengah-tengah kita tidak mampu untuk memahami sesuatu perkara. Di tengah-tengah. Dia hanya boleh difahami bila kita sampai ke hujung. Dan perkara yang akan kita belajar, mungkin tuan-tuan pun dah tahu dah kisah ini, adalah perkara-perkara yang agak pelik, yang mencabar kepada keilmuan Nabi Musa yang sudah pun pakar Taurat, followernya ramai, seorang rasul berdakwah, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi tercabar keilmuannya. Dan itulah realiti ilmu pada akhir zaman ini. Ada lagi ilmu-ilmu baru yang Allah akan beri, yang akan mencabar kepada ilmu kita. Maka mari sama-sama kita baca ayat yang ke-71 hingga ayat yang ke-74, bagaimana perjalanan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita tengok ayat 71 hingga 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Perjalanan bermula pada ayat 71, fantalaqa. Fantalaqa itu bermulalah mereka berdua berjalan, ya. Pertanyaannya, mana Yushab bin Nun? Tidak diberikan perhatian dalam teks ini, dalam Al-Quran ini. Perjalanan Nabi Musa bersama gurunya sampailah mereka menaiki rakiba fis safinah. Safinah ni sampan, ya, sampan pasal mereka di kawasan nelayan. Kalau kita tengok kepada kawasan di tepi ini bercerita tentang kawasan Palestin sana itu, dan kharaqaha, ditebuknya, dilubangkan sampan tersebut. Maka terus sahaja Nabi Musa memberi respon, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra, ya. Nabi Musa terus sahaja memberikan respon kepada cikgunya yang tebuk
sampan. Pasal sampan itu dipinjamkan oleh nelayan di tempat itu, memberi izin pada mereka berdua naik, dan orang buat baik kepada mereka berdua, turun saja sampan, ditebuknya sampan tersebut. Ya, ini peristiwa yang berlaku. Nabi Musa terus menegur pada cikgunya itu dengan perkataan apa? Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah buat satu kesalahan yang besar. Ya, laqad ji'ta syai'an imra, satu perkara yang besar. Ya, maka terus saja cikgunya respon pada ayat 72. Alam aqul lak innaka lan tastati ma'iya sabra, kan aku dah cakap kau tak mampu sabar dengan aku. So macam mana? Kan? Ya, ini adalah syarat. Cikgu dah beritahu tadi, jangan tanya dan kamu tak mampu sabar. Ya, awalnya tak mampu sabar, Nabi Musa kata, boleh, aku akan sabar. Okey, kalau kamu sabar, kau jangan tanya, jangan tegur. Jadi yang pertama fail. Ya. Maka pada ayat 73 Nabi Musa kata, la tu'akhidni bima nasit, janganlah kamu denda atas kelupaan aku, wala turhaqni min amri usra, janganlah bagi susah-susah. Ya, kesian Nabi Musa ini, ya. Dia rasakan modul pertama ini susah dan dia cakap pada cikgu dia, janganlah bagi susah. Ya. Tuan boleh bayangkan kan, seorang yang berprestige, ya, yang ada follower 600,000 bercakap pada cikgu, jangan bagi susah-susah lah. Ya. Baik. Okey, cikgunya pun teruskan perjalanan yang kedua. Fantalaqa. Apabila bertemu dengan seorang anak remaja ataupun anak kecil, ulam ini umur sekitar 6-7 tahun, faqatalah, dibunuhnya anak tersebut. Rasa-rasanya yang pertama dah tercabar, bukan dia hancur terus, lubang saja. Yang ini bukan sekadar lubang, tuan-tuan, ya, bunuh terus. Boleh tuan-tuan terima kalau ia berlaku dekat Sri Pauh ni. Datang ustaz-ustaz ini, okay? Tuan-tuan nak belajar, okay, jangan tanya dan kena bersabar. Tuan-tuan tak boleh sabarnya dengan ustaz-ustaz ini. Contohnya ustaz-ustaz ini cakap awal-awal lagi kan, jadi kata boleh, kami sabar, kami takkan tanya. Sampai ke sini jumpa seorang budak dibunuh je. Tuan-tuan jangan buat pula, jangan ustaz-ustaz jangan buat. Pasal ada kes, tuan-tuan, ya, ada di Bangi dulu, kita 10 tahun yang lepas. Dia berhenti kerja, ya, seorang ayah, dia depressed kot. Kemudian dia cuba nak mendekatkan diri pada agama. Dia baca surah Al-Kahfi, tapi dia tak berguru. Ya, tak berguru. Dan bila dia sampai kepada ayat ini, dia ambil pelajarannya. Bila dia ada 2 orang anak yang buat perangai, dia rasakan bahawa anaknya itu macam anak dalam kisah ini. Dia pergi bunuh, kes masuk mahkamah. Memang anak tu mati 2. Ya, pasal dia mengambil ibrah daripada surah ini, padahal itu bukannya pelajarannya. Ya, ini sebenarnya Nabi Khidir ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia ada pelajaran yang tersendiri. Ya, baik. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Khidir, dibunuhnya, maka sudah tentu Nabi Musa yang memang amat strong karakter, dia kata apa? Aqatalta nafsan zakiyah, apakah kamu membunuh satu jiwa yang suci tanpa diri? Bighairi nafs. Bighairi nafs itu maksudnya bukan kerana dia pernah buat kes yang perlu bunuh balas bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra, ini adalah satu perkara yang mungkar, ya, nukra, ya, yang tidak boleh diterima. Jadi kalau tadi dah tegur pasal sampan ditebuk, kali ini cikgunya bunuh. Adakah Nabi Musa lulus tak lulus? Tak lulus. Kata Nabi Khidir pada ayat 75, ya, yang diberi respon oleh Nabi Musa pada ayat 76, dan kemudian masuk pada modul yang ketiga pada ayat 77. Habis modul ketiga, masih lagi Nabi Musa tak berjaya. Nabi Khidir kata, dahlah cukuplah tu. Pada ayat 78, hada firaqu baini wa bainik, ini adalah perpisahan di antara aku dan kamu. Habis 3 modul saja. Ya, tapi mari kita sama-sama baca ayat 75 hingga ayat yang ke-78 bersama Al-Fadhil Ustaz Husain. Baik, kita nak baca 75 sampai 74. Kita baca kali ini sama-sama lah. Okey, saya baca, kemudian ramai-ramai boleh ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله. Surah Al-Azim di dalam bacaan ayat yang ke-75 hingga ayat 78 daripada surah Al-Kahfi, muka surat 302, tuan-tuan ya. Jadi kita dah masuk pada modul kedua. Kata Nabi Khidir pada ayat 75, kan aku dah cakap dah kamu ni tak mampu sabar. Ulang balik ya. Tapi beza dengan ayat sebelum ini, bila Nabi Khidir cakap pada ayat 72, tuan-tuan perasan kan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Beza dengan yang ini, dia ada tambah laka. Aqul laka ya, maksudnya engkau ni memang tak mampu sabar. Dia ada laka tu, kamu ni memang tak mampu sabar dengan aku ya. Maksudnya cikgu ni dah beritahu dah, engkau kata sabar, yang kata insya-Allah tu, kau memang tak mampu sabar. Cuba tuan-tuan bayangkan, ini bukan anak kecil ini Nabi Musa ya. Cuba tuan-tuan yang menjadi orang itu kan, cikgu cakap, doktor kan, tuan ni tak sabar kan. Kalau kena tonyoh begitu, dia akan menyebabkan apa? Kalau macam tu give up saja, belajar bahasa Arab ke, tadabbur ke, taranum ke kan. Tetapi Nabi Musa ya masih lagi memberi respon macam mana pada ayat 76, in sa'altuka, jika aku bertanya kepada kamu lagi sikit pun selepas ini, kamu janganlah jadikan aku sebagai sahabat, sebagai anak murid. Jadi Nabi Musa tak cakap lagi alasan pertama tadi aku lupa. Alasan kedua dia tak nak lagi cakap aku lupa. Kali ini dia kata aku sedar diri, kalau aku gagal lagi selepas ini, janganlah jadikan aku sebagai sahabat dalam perjalanan ilmu ini. Qad balaghta min ladunni uzra, dah cukuplah dengan keuzuran yang aku berikan. Seorang anak murid yang sedar diri. Sedar diri. Jadi fantalaqa, cikgu masuk pada modul ketiga sampai kepada qaryah, satu negeri. Maka orang-orang di situ fa'abau, mereka minta makan, tapi fa'abau ni maksudnya mereka enggan memberi makan ya, untuk menjadikan mereka tetamu. Dan jumpalah satu jidar, satu dinding
Maka Nabi Khidir bangunkan dinding tersebut, dia bina balik. Jadi kan Nabi Musa kata, lepas ni aku tak tanya dah kan, kalau aku tanya lagi ayat 76 ini, sa'altuka an syai', memang gagal. Jadi Nabi Musa ambil strategi apa? Dia tak tanya lagi dah. Dia kata apa kat sini? Kalau tuan-tuan perasan kat sini, sebelum ini bila dia tegur, dia ada huruf alif, ya. Alif itu maksudnya adakah. Dua modul dia tanya. Kali ini ayat 77 dia kata, kalau kamu ambil upah ni bagus kan? Itu saja. Tak tanya pun. Tak tanya. Dia tegur saja. Dia cakap, kalau kamu ambil upah ni bagus ni. Itu saja. Tapi itu adakah bertanya ke tidak? Tak bertanya. Tapi itu tanda sabar ke tak? Tak sabar. Kan? Syarat awal untuk belajar itu sabar. Yang kedua, jangan tanya. Jadi bab bertanya, 2 modul memang Nabi Musa fail. Dia tak sabar dan dia bertanya. Tapi yang ketiga, dia tak bertanya pun, tetapi masih tak sabar. Pasal apa? Buka mulut. Siapa suruh buka mulut? Lebih kurang begitulah, ya. Maka kata Nabi Khidir pada ayat 78, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan, that's it. Habis, ya, antara aku dengan engkau. Jadi seorang cikgu jangan rasa bersalah bila dia rasa bahawa anak muridnya tak layak, dah boleh. Okay, get out daripada kelas. Jangan rasa bersalah kalau anak murid itu dia tak fit kepada kelas tersebut, dan anak murid itu pun kena sedari kan. Cuma ini kita cakap tentang apa tuan-tuan? Level tinggi. Ini bukannya ilmu level rendah. Baru nak belajar Iqra Ustaz, ya. Dan tak fit, keluar daripada situ kan. Garang sangat cikgu, memang susah lah macam tu kalau dapat cikgu gitu. Baik. Jadi Nabi Khidir kata, aku akan ceritakan apa yang kamu tak sabar tersebut. Baik, ini adalah debriefing daripada ayat 79 sampailah kepada ayat yang ke-82. Saya cerita sikit, ya, sebelum kita membaca sebagai penutup pada hari ini. Yang pertama, ya, tentang sampan, ayat 89. Dia dimiliki oleh orang miskin yang bekerja di laut, dan aku nakkan ia dirosakkan. Kerana apa? Kerana di sebalik mereka itu ada raja yang mengambil safinah wasbah. Ya, kalau sampan yang okey dia akan rampas, tapi kalau berlubang dia tak rampas. Jadi itulah hikmah mengapa aku lubangkan tadi. Yang itu Nabi Musa tidak ada khabar, tidak ada berita itu. Itu yang menyebabkan dia rasakan orang dah tolong, kita mestilah hargai orang yang tolong, kan? Tetapi bagi Nabi Khidir, kalau orang tolong, kita kena tepuk orang yang tolong kita. Gitu kan? Nampak macam jahatnya Nabi Khidir, tapi rupanya Nabi Khidir sedang menolong nelayan tersebut ke hadapan. Berbanding dengan Nabi Musa rasa macam tolong, tapi sebenarnya dia tak tolong kalau dia kekalkan sampan itu tidak ditebuk. Apa pelajarannya tuan-tuan? Dalam hidup kita ini, kadang-kadang kita buat baik dengan orang, orang akan buat jahat dengan kita. Okey ke tak okey perkara tersebut? Nampak macam tak okey, tetapi Allah aturkan yang orang buat jahat itu agar kita jangan kena jahat lebih teruk daripada orang tersebut. Tuan-tuan nampak kan? Contohnya lah, ya, saya mungkin pernah bagi contoh sebelum ni kan. Ada kawan kita, dia kata nak minta pinjam 200 kan. Lepas tu dia nak bayar minggu depan. Kita mesej dia minggu depan, tak berjawab Ustaz. Ya, tak berjawab. Tuan-tuan bersyukur tak dia tak jawab? Pasal dia pinjam 200 tak bayar. Syukur tak syukur? Rasa macam tak bagus kan? Tapi sebenarnya bersyukur kerana apa? Kerana kita tahu dah lepas ni kita tak akan lagi bagi dia pinjam 2,000. Kan? Allah bagi kita hanya rugi berapa ratus? 200. Macam tadilah sampan itu tebuk sikit je, lepas tu tampaklah balik. Daripada hilang terus 20,000, terduduk kita kan? Jadi dalam hidup, ketika kita buat baik dengan orang, kalau ada orang buat tak baik dengan kita, sebenarnya itu adalah satu signal datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita marah pula kepada peristiwa tersebut, kerana selepas tahu, Allah, untungnya tebuk. Kalau boleh tebuk semua sampan yang ada dekat situ, kan begitu kan? Tetapi bagi Nabi Musa ialah dia tak puas hati disebabkan ilmunya sampai tahap itu sahaja. Okey, nombor 1. Nombor 2, wa ammal ghulam. Budak ni tak ada buat apa-apa pun, tapi kena bunuh. Dalam hidup kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun dengan orang lain, tiba-tiba kita kena.
bagus ke tak bagus? Kan? Kita dah tahu dah ceritanya kan. Dalam kes ini apakah di briefingnya, wa ammal ulam, dia anak ini dia ada mak ayah yang beriman, dan kami takut dia akan menyebabkan si ibu ayah ini melampau dan kufur kepada Allah SWT. Kan anak ini kita tak tahu, kadang-kadang anak tu comel saja, bila dia besar sikit dia suruh mak tolong beli PlayStation, ya, dia suruh ayah tolonglah beli itu beli ini dan sebagainya, sampai mak ayah itu dia melampau dan kufur kepada Allah kerana nak menyahut ataupun melayan kepada si anak. We never know perkara yang ke depan. Maka kerana dia dapat wahyu daripada Allah, Nabi Khidir ini, maka akhirnya diberikan wahyu untuk membunuh dia. Bukan wahyu untuk kita lah tuan-tuan, ya, kita tak bolehlah membunuh, tapi adalah cara. Kadang-kadang anak itu akan diaksidenkan, anak itu akan dimatikan, anak itu akan dipisahkan. Cara Allah itu masing-masing. Bagi seorang ayah ataupun mak yang terpisah daripada anaknya, ataupun seorang yang terpisah daripada perkara yang dia cintai, kita rasakan bahawa kan, mengapa berlaku perkara demikian? Kita tak tahu apakah yang sedang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan pada ayat 81 sambungan sikit, kami nakkan dia digantikan dengan yang lebih baik, lebih lagi bagus dan lebih lagi rahmat kepada si ibu ayah itu tadi. Jadi bukannya dibunuh begitu sahaja, dia akan digantikan. Dalam hidup ini kita tak buat apa-apa, tapi bila Allah beri sesuatu ujian pada perkara tersebut, sebenarnya Allah sedang offer kita sesuatu yang lebih baik. Macam Nabi Musa lah, dia ada konflik berlaku, makanan hilang. Sebenarnya pada waktu itu bila lulus ujian, Allah akan beri lagi sesuatu yang lebih baik. Jadi itu sebabnya bila kita detect pattern ini dalam hidup, bila ada ujian berlaku, kita tahu dah ini mesti ada sesuatu yang baik yang Allah sedang offer. Dan itu yang diajarkan Nabi, bila kita ada musibah, minta Allah gantikan lebih baik atas musibah yang melanda. Dan ayat akhir, ayat 82 panjang tu, wa ammal jidar, yang dinding itu adalah li ghulamain yatimain, itu di bawahnya itu ada harta bagi anak yatim, dua orang, ya. Yatimain wa kana tahtahu kanzul lahuma, bawahnya itu ada harta yang ditinggalkan oleh siapa? Wa kana abuhuma salihah, ibu ayahnya saleh, meninggal, ya, ibu ayahnya meninggal saleh. Maka Allah beri wahyu kepada Nabi Khidir, tolong jaga harta anak yatim tersebut. Sampai tahap itu. Apa pelajarannya tuan-tuan? Anak itu bila mak ayahnya amat saleh, Allah akan beri arahan kepada malaikat dan orang-orang sekitar, jaga sampai tahap anak itu sendiri. Kalau anak itu sendiri pun yatim lah, maksudnya belum balik lagi. Bila dah balik, dia memilih jalan sendirilah. Tapi maksudnya apa? Ibu ayah jangan bimbang sangat pasal anak. Yang dia kena bimbang adalah kesolehan dalam dirinya. Fa arada rabbuka ayyablugha, ya, bila sampai kepadanya akan dikeluarkan harta itu sebagai rahmat daripada Tuhan. Maksudnya bila orang kat situ hostile, takut nanti mereka akan ambil harta tersebut. Jadi mesti disembunyikan, mesti dijaga, ya. Dan macam mana Nabi Khidir ini menjaga walaupun orang situ hostile, kerana itu adalah perintah daripada Allah. Itulah cara macam mana Allah susun. Yang penting kita kekalkan saleh, maka cara Allah susun, jaga anak kita, jaga bisnes kita, jaga apa yang perlu dijaga, itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, bila Nabi Musa ini ataupun mereka buat tak baik, mereka balas baik. Mereka tetap balas baik, kerana balas baik itu adalah untuk mengekalkan tanggungjawab dalam kehidupan. Wa ma fa'altuhu an amri, ya. Dan aku tidak buat itu kecuali dapat urusan ataupun ketentuan daripada Tuhan. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, inilah perkara yang kamu tidak mampu sabar. Apakah kesimpulan daripada peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir ini? Dalam menuntut ilmu tuan-tuan, paling kurang ada dua perkara yang penting dalam menguruskan ilmu. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua,
tunggu sampai faham. Ya, sabar dan tunggu sampai faham, kerana kita tidak akan faham kecuali bila kita sudah pun melewati satu jangka masa yang panjang. Ya, kita tidak akan mampu faham di tengah-tengah bila dah sampai di hujung, tapi nak tunggu sampai di hujung itulah kembali balik pada nombor satu, iaitu sabar. Dan kerana tuan-tuan sudah bersabar, tuan-tuan dapatlah sedikit pelajaran daripada kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, agar kita kalau ada buat baik, orang buat jahat, kita tahu bahawa itu lebih baik kerana Allah sedang mengatur. Kita tak buat apa-apa tapi ada orang buat jahat dekat kita, Allah sedang nak ganti dengan yang lebih baik. Dan kalau katakan kita ada perkara yang tidak seperti mana yang kita harapkan, sebenarnya di sebalik itu ada hikmah, ada ilmu yang Allah sedang sampaikan, tapi kita kena bersabar sikit untuk memahami ilmu hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, kita ulang sekali lagi ayat yang ke-82 bersama Al-Fadhil Ustaz Husain. Baik, insya-Allah bahagian terakhirnya memandangkan tuan-tuan perempuan semua dah bersabar, kita nak baca ayat 82 ayat 82 insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, 3 pelajaran. Kalau kita tengok ayat 79 tuan-tuan ya, pendek ke panjang? Ayat 79 3 baris ya, 2 baris tengah ya. Ayat 80 dan 81 untuk kisah kedua ada berapa baris? 2 baris lebih ya. Di briefing untuk ayat 82 berapa baris? 1, 2, 3, 4. Yang paling panjang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 3, kerana perjuangan untuk menjadi ibu ayah soleh ini cukup panjang ya, nak baca ni pun panjang tuan ya. Kes sampan tu pendek ya, dapat hikmah tu dalam masa yang pendek. Kalau yang kedua tadi tu bab terbunuh itu pasal anak tu digantikan, ini sampai mak ayah meninggal dan anak itu yatim. Cuba tuan-tuan tengok span masa dia itu yang amat panjang. Apabila tuan-tuan terus bersabar cukup panjang, sabar beramal soleh, sebenarnya ia memberi kesan kepada generasi yang akan datang. Aqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.